Cara bersalaman ikut Nabi SAW. Bersalaman maksudnya musafahat lah. Kalau salam, ucapan salam, Assalamualaikum. Dalam kitab Adabul Musafahat, karangan Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kitab ni saya dapat budak-budak balik Mesir tahun 97 dapat kitab ni. Adabul Musafahat, adab bersalam. Yang tulis ni Syekh Nuruddin Al-Banjari. Tahun 97 rasa orang beri ke saya. Budak balik Mesir. Di karang kitab tu di Mesir. Okey. 97 dapat kitab tu, 98 jumpa dia. Dia mari Terengganu. Nak? Tu. Syekh Nuruddin. Dia bersalaman ini dikumpul daripada hadis-hadis daripada asal-asal sahabat dan salafus soleh. Boleh dengan sebelah tangan, boleh dengan dua belah tangan. Okey? Jadi boleh dengan kita genggam dan boleh bersentuh saja. Sentuh saja, tidak genggam. Sentuh saja. Atau begini saja ni. Mana? Nampak tak? Begini saja. Faham? Pun dipanggil bersalaman dah. Okey? Dan yang afdal ialah melihat mata muka orang yang bersalam. Melainkan seorang bersalam dengan ramai. Macam saya lepas kuliah dah nak tengok. Faham lagi? Ada 18 orang depan mana tangan tu. Dia molek. Dan kalau seorang sama seorang, afdal melihat muka dia. Dan jangan bersalam dari belakang. Banyak dia tengok dia ni lepas sembahyang, kadang-kadang majlis ilmu, tok guru ke apa pergi makan di kedai. Okey, dia mari kat belakang nak salam. Tu salam. Tok guru kena paling. Jadi lebih dia pada tok guru. Tu tak betul. Bari kat depan. Kat depan salam gini. Tu betul. Okey, kena jaga. Kemudian adakah sunnah menyebut selawat ke atas Nabi? Hadis yang dhaif sunat berselawat. Hadis sahih tak sebut selawat, hanya sebut barang siapa yang bersalaman maka Allah ampun kedua-dua dosa selama belum berpisah. Ma min muslimani yaltaqiyani fa yatasafahani ghufira lahum ma lam tafarraqa kama qala. Tidak ada dua orang Islam, Johor seorang, Terengganu seorang, bersalaman tangannya. Okey? Melainkan Allah ampun dua-dua tu, Allah ampun dosa. Dosa-dosa lepas dulu tengok Undertaker macam-macam. Dah, dulu tengok punggung orang puang tak? Allah ampun. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Berpisah apa? Khilaf ulama. Pendapat pertama sebelum cabut tangan. 5 saat kita pegang itu tak cabut tangan, 5 saat dia ampun dosa. Ampun 5 saat. Pendapat yang kedua, ni pendapat yang lebih ramai, selama belum berpisah dari majlis itu. Sejam dia lepas salam, dia duduk dalam surah tu. Sejam dapat keampunan dosa. Harap-harap ni yang lebih tepat tafsiran. Itu pandangan ulama. Jadi kalau kata Allahumma salli ala Muhammad, hadis dhaif. Boleh ikut. Ya yuzul aun bi hadis dhaifi indal fuqaha wal muhaddisin. Kata Imam Nawawi, harus kita amalkan hadis dhaif tadi di sisi ulama fiqh, sisi ulama hadis. Okey? Kemudian ada 4 ulama gariskan jangan bersalam dengan orang, tangan. Pertama, tangan basah. Kedua, tangan berpeluh. Ketiga, tangan kotor. Keempat, orang yang nak bersalam memegang sesuatu barang. Jangan salam. Ramai orang dia makan kedai basuh tangan. Basuh tangan, basah. Disalam Allahumma salli ala Muhammad. Berjeruk tangan orang. Orang itu biadab, tidak mengikut adab yang betul. Ramai tak? Ramai pasal bodoh. Orang lagi dengar. Dia duduk tengok bola. Brazil lawan pada kuang. Yang kedua, tangan berpeluh. Jogging, hiking, lomba bersikap dan sebagainya. Berpeluh badminton, salam orang. Berpeluh tangan. Najis? Tidak najis. Kotor. Tahi hidung, inguh, kahak, tahi telinga, tahi mata, peluh, mustadzarah, benda yang tidak najis tapi kotor di sisi tabiat manusia. Barang kotor disalang orang, jenis pengotor. Betul tak? Yang ketiga, tangan kita kotor, pegang baru betul orang akak rata basikal jatuh hitam beletung tangan. Nah, disalang orang. Ada erti bahasa. Dan yang keempat, orang tengah pegang orang tengah makan nasi, nak salam kau. Orang tengah pegang barang, jumpa kat supermarket, nak salam. Jadi orang tu kena letak barang, nak salam. Binawe tu.
Tak payahlah dah bila dia pegang barang, tak payah musafahah. Assalamualaikum. Cukup lah. Sunnah Nabi. Tahu tak? Dia pun tak payah letak barang. Tak. Letak dulu barang kau. Salam aku. Oh Allah ngakmu. Biar pada PMA. Ingat dah. 4. Adab bersalam. Tak. Kemudian lepas salam kita letak di dada. Bukan sunnah. Tapi kata Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia anggap baik. Kenapa? Tanda merendah diri. Ataupun kita tunduk. Itu tanda merendah diri. Faham? Benda-benda yang disukai oleh syarak. Tak. Soalan seterusnya.